Kenapa orang tak sembang pasal ni bila cakap pasal Darwin? Kenapa orang cakap dia ni ada agenda nak sesatkan orang dan sebagainya? Yang tu saya tak boleh brain kenapa lah. Ada je spesies Homo sapiens, spesies kita ni yang jauh datang dulu daripada Nabi Adam lah. Nabi Adam turun waktu teknologi manusia ni dah orang kata bangun lah. Itulah point di mana dia akan menyebabkan kita pening lah nak pilih mana. Mestilah dia akan pilih apa yang diceritakan dalam Wahyu, which is cerita Nabi Adam. Jadi dia akan tolak terus zaman batu ni dan dia akan tolak sejarah. Ibu dengan ayah dia akan buat salinan genetik yang baru. Salinan genetik baru ni hasil anak baru. Bila dia nak buat salinan baru ni, dia boleh menyebabkan mutasi genetik. Ada yang okey, tak ada masalah, tak ada efek apa-apa. Tapi ada yang berbahaya. Yang mana mutasi genetik ni boleh diwariskan. Bila datang ke anak akan jadi penyakit, pegang mutasi. Dalam Malaysia bayangkan pernah hidup dinosaur sebab yang hidup dia berjuta-juta tahun yang lalu lah. Masalah dia, Stegosaurus ni jauh sangat dengan T-Rex. T-Rex ni lagi dekat dengan kita. Saintis tengok ada satu dekat lapisan tanah. Dia pelik, dia tengok ada satu lapisan yang nipis je warna merah. So lapisan tu bila dia orang tengok, dia ada satu bahan iridium kalau tak salah saya, bahan kimia dia. Which is bahan iridium ni tak ada dekat lapisan bumi dengan kuantiti yang sangat banyak macam tu, melainkan dekat asteroid ataupun komet je. Tapi bila kita pergi dekat Mesir, hantu dia lain pula. Bila kita pergi dekat Antartika mungkin hantu dia jadi lain. Bila kita pergi dekat Jepun ada Ju-on apa semua ni. Dia punya template tu berbeza-beza. Spesies hantu tu berbeza-beza. Tapi dia ikut template tau. Assalamualaikum guys and welcome back to another episode. Macam biasa, saya Joshua dan saya Syazwan. Dalam episod yang ke 7 tak silap. 7 tak silap InsyaAllah. Terima kasih yang masih support kami. Kalau boleh tolonglah, okay? If you are new here, boleh like, boleh share, boleh komen dan juga subscribe. Itu dia. Okay, Alhamdulillah hari ni kita ada seorang lagi guest. Kita boleh kata level-level ilmuwan lah kan? Dan hari ni kita nak membincangkan topik-topik yang jarang kita nak bincangkan. Betul. Tapi hari ni kepada diorang yang, kepada mereka-mereka yang suka kepada ilmu-ilmu yang jarang kita nak tahu kan, dia ada interest dengan benda-benda begini, jadi kita akan kongsikan pada segmen yang best ni lah insyaAllah. InsyaAllah. So Jo, siapa kita punya guest? Okay, guest kita ni dia bukan biasa-biasa. Okay, dia pun penulis buku. Mungkin ramai yang pernah dengar pasal buku ni. Buku ni title dia apa? Manusia Sebelum Adam. Manusia Sebelum Adam. Sebenarnya dalam buku ni sebenarnya dia ada satu kontroversi juga buku ni sebenarnya kan. Saya tunjuklah bukunya ini bukunya kan. Manusia Sebelum Adam. Buku ni bestseller cumanya bila buku ni dah mula bestseller, tapi ada sebahagian kita sebut sebagai golongan-golongan yang tertentu sebenarnya mengisukan tentang buku ini, cerita tentang ada ke manusia sebelum Adam, dan sehingga kan nak ke ban dah buku ni, nak diharamkan buku ni kan. Tapi kata penulis tidak ada apa-apa kita sebut update lah kan. Sebab benda tu dah sampai, orang kata pun nak di ban, tetapi tidak ada apa-apa kesinambungan selepas itu, dan buku ni pun kira jalan seperti biasalah. Dan buku ni mencapai bestseller lah. Boleh dapatkan buku ni, Manusia Sebelum Adam. So bila saya dah tunjuk buku ni, mungkin korang ni pun dah search dah kan, siapa penulis dia kan. So without further ado, we introduce Mr. Luqmanul Hakim. Masya Allah, doktor tak boleh. Kita doakan amin. Sebab tengah belajar nak buat PhD insya-Allah. Baik, Bro Luqman, bolehlah kita panggil Bro Luqman sebab kita semua bro di sini lagipun kita semua satu batch. Satu batch kita. Okay, Bro Luqman, sebelum kita nak pergi jauh kan, kita nak going deep into the topic. So kita nak, mungkin Bro Luqman boleh cerita sedikit background, kita kongsikan. Saya career saya sebagai farmasis lah, which is seseorang yang jaga pasal ubat dan bagi ubat lah kepada pesakit, handle patient-patient yang pesakit-pesakit yang kanser. Tapi saya banyak interest, fokus saya dekat isu-isu topik biologi lah. Dan dalam banyak-banyak topik biologi, bila saya tengok ni, antara yang paling underrated ialah pasal evolusi lah. Sebab orang selalu kata evolusi ni dia spekulasi, dia bukan sains ke apa, tapi sebenarnya dia sains je. Dan kalau kita tengok dekat luar negara, dia memang part of the curriculum, memang part of the syllabus, dan dia memang antara teras dalam biologi. Kalau kita nak faham makhluk hidup, memang kita kena faham dia punya evolusi dia. Tapi dekat Malaysia topik tu tak betul-betul buka lagi. Dia bila cakap pasal biologi, kita akan cakap pasal
benda-benda yang macam contoh pasal sel, benda-benda yang pasal kenapa bagaimana makhluk tu boleh jadi hidup apa semua. Tapi asal usul dia tu, kenapa sistem tu boleh ada in the first place, dia orang tak cerita. Kebanyakan lah dalam pelajaran biologi Malaysia ni. So saya rasa ni topik yang memang sangat underrated dan saya nak naikkan dekat masyarakat. Cuma masalah bila kita nak cerita pasal teori evolusi ni ialah memang tak dapat lari daripada persoalan yang bersangkut paut dengan agama. Jadi sebab tu bila saya tulis pasal buku ni, saya kena cerita jugalah sedikit sebanyak pasal agama tu, lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan status Nabi Adam tu macam mana. So dari situlah background saya start menulis buku pasal teori evolusi ni dan start tulis pasal ni lah, pasal perihal hubung kait di antara evolusi dan juga agama. Tajuk asal buku ni dia bukan manusia sebelum Adam pun. Dia tajuk tu tajuk boring lah. Tapi saya sembang dengan penerbit saya yang cadangkan kita kena letak tajuk yang kata lebih komersial lah. Kalau tidak baru boleh catchy lah, baru bila orang tengok dekat rak buku tu orang tengok 2 kali lah, orang nampak manusia sebelum Adam. So at least bila nampak tu orang baca lah apa benda kan. So that's saya pun fikir-fikir, saya rasa macam penerbit tahu lagi banyak lah pasal industri buku dibandingkan saya. So saya bagilah kata okay fine, kita tukar tajuk tu. So tapi tajuk ni yang menyebabkan buku tu hampir ban lah kan, betul tak? Betul. Itulah pasal dia bila bangun-bangun tidur tu buka-buka WhatsApp je orang kata, buku kau kena haram. So alamak, aduh, inilah buku first kita tulis. Buku first tu dah dimasuklah surat khabar, dah kata macam di senarai pendek kan untuk diharamkan tu. Tapi masa kena tu apa perasaan time tu? Yelah sebab orang kata orang-orang authority macam seperti JAKIM kan, apabila mereka pun kata kan, dia pun yang usulkan kan. Jadi macam mana perasaan tu? Macam nak kata campur bau lah. Dia macam seronok pada dia sebab dia thrill lah. Dia thrill macam wow, something yang beli kan. Sebab hari-hari macam benda biasa, tiba-tiba apa ni Tapi ada juga rasa macam lega lah, macam okay finally ada gak orang ambil serius lah pasal benda ni. Sebab saya takkan tulis benda tu macam kalau benda tu tak menyebabkan orang rasa macam tak selesa tau. Sebab ilmu benda baru sepatutnya buat kita, sepatutnya dia memberi keselesaan kepada yang tak selesa dan juga memberi satu gangguan kepada orang yang macam macam selesa sangat tau. So sebab kita nak cerita benda ni, benda yang boleh ubah revolusi dunia tau. Macam sebelum ni orang tak tahu pun makhluk hidup ni datang daripada mana kan. Banyak makhluk macam kita ada kata macam burung lah, kita ada macam ular, amfibia apa semua ni. Yang ni datang daripada mana? So kalau kita kata daripada penciptaan Allah, okey betul memang Allah ciptakan semua ni. Tapi macam mana, apakah burung yang pertama datang kat bumi ni? Macam mana sifat dia? Lepas tu kita nampak macam benda-benda yang macam fosil, apa hubung kait makhluk-makhluk hidup yang moden sekarang ni dengan makhluk hidup yang purba. Lepas tu kita tiba-tiba jumpa manusia-manusia purba yang berusia berpuluh ribu tahun, beratus ribu tahun, bahkan ada yang berjuta tahun. So apa hubung kait mereka ni? Kenapa mereka pupus? Macam mana mereka muncul in the first place? So soalan-soalan ni banyak soalan yang macam tergantung kalau kita tak betul-betul investigate lah. So sebab tu saya rasa macam kita kena cerita juga benda ni, benda yang tak selesa ni, in order untuk cerita orang kata cari kebenaran lah. That's why. Tapi apa yang detik hati Bro Lokman untuk suddenly macam saya nak belajar lah pasal biologi ataupun manusia zaman purba? Sejak bila ni start? Saya daripada kecil lagi memang saya dah baca macam berminat lah pasal sains kan. Tapi banyak masa kecil ni banyak sains yang kita baca tu sekeliling kita sains yang dah biasa lah orang ni kan. Lepas tu dia start 2019 betul kot saya baca The Origin of Species tu, apa yang Darwin tulis, right? Dan saya rasa macam apa dia cakap tu make sense je. Nak cerita pasal macam mana makhluk hidup tu boleh jadi daripada satu spesies mencapah jadi spesies-spesies berbeza ni di atas satu proses yang dipanggil pemilihan alamiah lah, selection. Maksudnya banyak-banyak natural populasi selection, natural selection. Daripada banyak-banyak populasi, dia kehidupan ni dia berasaskan sistem maklumat lah. Sebab in order untuk hasilkan badan kita kena ada maklumat. Maklumat tu datang daripada genetik kita. So genetik ni dia molekul yang simpan maklumat tu. Dia susunan bahan kimia je. Tapi dalam bahan kimia tu susunan dia tu macam komputer lah. Kita kata dia ada sistem binary 1010, dia simpan data. So genetik kita dia quaternary lah, dia 4. Dia bukan 1010, dia ATCG, dia punya molekul dia. Dia simpan data kita tu dalam bentuk susunan jujukan DNA. So
ada gene tu ialah susunan DNA tu lah, macam software lah. Gene ni yang mana yang bagus untuk survive, dia akan survive ke next generation. Yang tu je basically pemilihan alamiah. Pemilihan alamiah akan memastikan mana-mana gene yang bagus untuk survive akan survive better. So contoh, ikut konteks lah. Kalau kita contoh kalau konteks burung lah, saya selalu guna burung yang ada paruh. Kalau lagi panjang paruh dia, panjang sikit, maksud dia ada advantage daripada dia punya populasi dia tu. So gene untuk hasilkan paruh yang sedikit panjang tu, yang tu lah yang akan pergi ke next generation. Okay. So lama kelamaan burung tu populasi dia daripada paruh yang pendek jadi paruh yang panjang. So depends on that konteks. Kalau konteks tu memerlukan paruh yang panjang, tapi konteks lain mungkin akan ada paruh yang jadi kecil pula, akan jadi paruh yang besar pula. So tu baru paruh. So kita ada banyak lagi struktur dalam badan kita ni, macam mata. Lagi sharp mata kita, lagi bagus. Tapi dia akan ada ceiling limit biologi kita, takat tu je. Kalau lagi banyak kau spend energy, alam kena spend lagi banyak kalori. Sebab yalah, nak maintain mata yang HD, terlalu banyak kalori, so dah tak jimat pula kat situ. So alam ni dia handle badan kita, the whole body kita ni macam satu gugusan software yang dia kena main ni tau. Tapi the end product semua sama je, survival dengan reproduction. Kau survive, kau mandiri, dan kau dapat membiak lagi bagus daripada yang mana yang tak boleh survive tu. Sebab apa kita kena membiak tu? Sebab biarlah kita nak pass over the gene tu. So yang tu je. Walaupun Darwin dia tak tahu pasal gene, tapi apa yang dia gambarkan tu, proses pemilihan tu, yang tu dia. So saya rasa macam benda tu make sense ni. Cuma saya pasal macam kenapa orang tak sembang pasal ni bila cakap pasal Darwin? Kenapa orang cakap macam dia ni ada agenda nak sesatkan orang dan sebagainya. So yang tu saya tak boleh brain kenapa lah. So barulah saya rasa bila saya buka benda ni, sebelum manusia sebelum Adam ada banyak je buku-buku yang dah pun mula cerita. Tapi at least bila ada kontroversi macam ni, orang nampak lah, dan orang mula kaji lah apa tu proses evolusi yang sebenarnya, macam tu lah. Okay, so on the topic lah, so ada tak manusia sebelum Adam ni? Yang tu dia, kalau kita cakap menggunakan bahasa sains dengan bahasa dari sudut agama, dia akan jadi confusing lah. Saya rasa lebih kita guna makhluk. Ada tak makhluk? Itu ada lah. Yang tu senang. Ada. Tapi kalau adakah makhluk ni layak kita kata manusia atau tak? Yang tu jadi point of kata argument lah. Okay, faham. Konflik lah. Sebab dari sudut sains, biologi, kita tengok makhluk-makhluk ni memang diorang salah satu spesies hominin lah kita. Hominin tu dalam kumpulan hominin. And kita tengok struktur macam manusia, dia punya badan, dia punya bentuk rangka apa semua memang manusia lah. So kita panggil manusia lah. So dari sudut biologi memang kita kata adalah manusia sebelum Adam. Even kalau kita kata bukan spesies manusia lain pun, ada je spesies Homo sapiens, spesies kita ni yang jauh datang dulu daripada Nabi Adam lah. Sebab ada pendapat kata Nabi Adam ni turun 10,000 tahun dulu. Yalah, sebab kita nak kata ada manusia ataupun tak sebelum, kita kena letak titik masa dulu. Betul. Kan? So kita tak boleh letak titik masa terlalu lama, sebab Nabi Adam turun waktu teknologi manusia ni dah orang kata bangun lah. Dan kita kata nak kata manusia masih tinggal dalam gua. So dia dah timeline dia tu kena bagi betul-betul cantik at the place, at the time di mana waktu tu manusia dah mula bercucuk tanam misalnya, dah mula menternak haiwan. Betul. So waktu tu lah waktu yang sesuai, orang kata waktu yang logik untuk Nabi Adam turun. So waktu tu sekitar 20,000 tahun, 10,000 tahun macam tu. Which is kalau kita gunalah titik masa tu, kalau kita terima, memang wujudlah manusia, spesies kita yang dah muncul awal lagi daripada tu. Ada yang setua 300,000 tahun dulu. Jadi mereka ni memang manusia lah, memang nampak manusia. So kalau guna biologi lah, kita kata dia ada lah. Tapi agama tak bagi kita kata macam tu lah. Kalau kebanyakan pendapat kata macam semua manusia, bila kita sebut manusia, semua datang daripada satu sumber saja, which is Nabi Adam. Tak boleh kita kata macam sebelum tu kita tak boleh kata manusia lah. Tapi dari sudut biologi kita boleh balas balik pula. Sebab kalau kita kata semua manusia akan converge back kepada dua orang saja, dia akan ada masalah dari sudut genetik lah. Genetik tak betul-betul tak mungkin lah orang kata daripada dua orang saja boleh generate berbilion-bilion umat manusia tanpa ada latar belakang gene tu. Genetik ni kita tak boleh kata proses yang fenomena yang individu je. Dia sebenarnya satu kolam. Kita boleh nampak dia sebagai satu kolam populasi tau. Gene pool. Sebab tu dalam ilmu sains dia ada perkataan kolam genetik. Di mana kolam ni dia ada collection of
set of genetic Genes. lah, set of genes. So dia campur barulah dia boleh hasilkan populasi yang daripada satu generasi ke generasi lain. Dia tak boleh 2 orang je, takut collapse. Lebih-lebih lagi makhluk kompleks macam kita ni. Sebab kita ada berbilion-bilion orang kata base pair lah, dalam maklumat genetik kita ni ada berbilion-bilion. Situlah. So bila Bro Lokman cerita tentang, sebab yelah kata ada, kita sebut kalau dalam biologi kita kata adalah manusia sebelum Adam itu, sebab yelah kita nak tengok logicalnya macam mana kan, kemajuan manusia itu dah tahu bercucuk tanam dan sebagainya lah. Tapi ada satu perkara yang mana dalam penciptaan Nabi Adam itu disebutkan bahawasanya Allah telah mengajarkan ilmu semua perkara kepada Nabi Adam. Maksudnya mungkin ada sebahagian yang akan menjadikan ini dalil, bukti mengatakan bahawasanya Allah telah memberitahu kepada Nabi Adam semua perkara, yang mana bila Nabi Adam turun disebabkan umur Nabi Adam pun panjang. Dan kalau kita lihat pun ketika mana Hawa bila dia melahirkan anak pun dia akan melahirkan berpasang-pasangan dan dalam keadaan yang ramai, dan kemudian berkahwin dan kemudian adanya anak dan sebagainya. Cuma tempoh tu kita tak tahulah berapa lama kan. Maka dia akan sebut yang itulah permulaan dia. Cumanya bila kita dulu waktu sekolah kan, bila kita belajar tu kan kita ada tengok zaman Paleolitik, Neolitik kan. Benda tu macam yalah, manusia ni bermula dengan bahasa pun tak tahu, tapi Nabi Adam dia tahu. Kan? Tetapi kalau kita belajar dalam sains tu, dia orang ni tak tahu berbahasa, belum lagi tahu cara untuk hidup. Stone Age kan? lah. Stone Age dan sebagainya. So apa kaitan dia? Exactly. Itulah point di mana dia akan menyebabkan kita pening lah. Siapa yang tak bincang pasal benda ni, dia akan rasa macam nak pilih mana. Mestilah dia akan pilih apa yang diceritakan dalam Wahyu, which is cerita Nabi Adam. Jadi dia akan tolak terus masa zaman batu ni, dan dia akan tolak sejarah. Sebab benda kita cakap ni bukan saja pasal biologi, tapi pasal sejarah yang betul-betul wujud. Artifak tu memang ada, timeline tu memang ada. So ada banyak lah model penjelasan macam mana nak jelaskan pendapat ni. Salah satu dia macam kalau kita ikut model human exceptionalism, maksud dia proses evolusi ni pakai untuk semua benda kecuali manusia saja. Manusia tak berevolusi. Pendapat yang dipegang oleh macam Yasir Qadhi lah. Yasir Qadhi dia pemikir Islam yang memang agak popular. Dia kata macam boleh bayangkan dalam satu situasi di mana makhluk semua manusia, semua kehidupan termasuklah makhluk yang seakan-akan manusia ni, dia ikut timeline macam biasa. Termasuk dengan manusia zaman batu tu. Makhluk manusia zaman batu ni, masa zaman Paleolitik semua. Tapi bila turun je Nabi Adam, semua makhluk ni seolah-olah macam ada satu sempadan. Sempadan yang menyebabkan mereka pupus. Jadi mereka tak sambungkan keturunan mereka. Bila Nabi Adam turun je, Nabi Adam yang sambungkan keturunan baginda. Maksud pupus ni maksudnya kiamat lah. Kiamat kecil lah bagi mungkin kumpulan bencana itu. alam dan sebagainya yang memotong lah keturunan mereka daripada disambungkan ke generasi sekarang. Ataupun Nabi Adam belum sampai lagi dekat dorang lah. Masa by the time Nabi Adam sampai tu mungkin jadi bencana. Betul. So baru Nabi Adam turun. Macam tu lah. Okay. Jadi tak ada lagi orang kata sisa manusia yang purba ni sebelum pra Adam, pra Adamic punya humans, orang kata. Tapi yang ni pendapat model yang orang kata tak disupport lah, tak disokong oleh sains empirical. Sebab yalah, macam mana kita nak buktikan benda ni berlaku. Dia cuma model metafizikal lah. Betul. Dan ada satu lagi model metafizikal yang saya lebih cenderung, iaitu kata Adamic exceptionalism lah, pengecualianisme Adam. Nabi Adam je dikecualikan daripada teori evolusi sebab Nabi Adam tak berevolusi sebab memang baginda dicipta secara langsung oleh Allah lah, Allah SWT. So bila Nabi Adam turun, dicipta direct, turun, masa tu dah ada kolam genetik dah. Maksud dia dah ada populasi manusia dah. So saya rasa tu make sense sebab dia akan stabilkan gene yang seterusnya, gene pool tu kepada populasi, kepada generasi yang seterusnya lah. Jadi bila Nabi Adam turun, ada percampuran, dan mana-mana generasi kita hari ni yang pegang, yang ada data maklumat genetik yang boleh trace back kepada Nabi Adam. Tapi tadi Bro Lokman, sebab kata tadi sebelum Nabi Adam mungkin populasi yang tadi itu semua dihapuskan. Jadi bila Nabi Adam turun, macam mana boleh ada populasi dan nak Exactly. Yang tu adalah salah satu argumen yang kita boleh kata kepada orang-orang yang pegang kerangka ni lah. Macam mana gene tu boleh distabilkan. So yang tu sebenarnya satu benda yang orang kata
ada masalah lah. Tapi dulu manusia ni cerita side sikit lah. Tak Dulu kita ni manusia sebenarnya hampir pupus lah actually. Sekitar berapa ribu 10,000 something lah. Saya pun tak ingat tarikh dia. Ini yang mana? Kalau tengok dalam sirah kita ni pada zaman Nabi Nuh lah. Oh, bukan. Dia ni Nabi Nuh kalau kita ikut selepas Nabi Adam dia selepas lagi lah. Tapi sebelum tu lagi. Oh, ni sebelum. Beribu-ribu tahun yang lalu lah. Macam bila saintis tengok kita punya genetik hari ni, manusia moden ni, mereka tengok dalam jin yang dibuat darah, hemoglobin kita, komponen darah kita, dia dapati yang jin kita ni terlalu sempit. Sebab maksud dia kolam genetik dia tu tak berapa luas. Dan bila dia orang track balik beribu-ribu tahun tu, macam ada satu fenomena bottlenecking. Bottleneck ni maksud dia fenomena yang mensempitkan manusia, populasi manusia satu ketika dahulu. Turun sehingga mungkin tinggal 1,000 1,000 individu saja masa tu, lebih kurang. Seluruh dunia. Maksud dia manusia ni kira spesies terancam masa tu. Ini kira sebelum Adam. Sebelum Adam. So saintis pelik lah. Apa benda, apa fenomena yang jadi masa ni kan? Kenapa manusia hampir pupus? So dia boleh tahu dia trace macam balik. mana dia boleh jadi sikit, macam mana dia boleh buat pengiraan statistikal lah. Maksud dia daripada pengiraan statistikal tu dia boleh tahu satu ketika dahulu asal daripada jin ni datang daripada kolam populasi yang dulu tu tak banyak orang pegang. Variasi genetik dia tu terlalu tak pelbagai. Contoh macam kalau kita kata warna mata lah. Warna mata ada banyak kan. So warna mata yang banyak ni hasil daripada interaksi jin yang ada banyak variasi. Tapi sifat darah kita ni, komponen darah ni macam tak terlalu banyak. Betul. Seolah-olah dia sampai daripada stok yang tak banyak lah. Tak ada banyak pilihan, tak ada banyak generasi demi generasi of kalau nak bagi contoh genetik tu, macam contoh darah kumpulan B. Tiba-tiba dapat jumpa B je dalam 1,000 je. Lebih kurang lah, betul? Macam tu lah. Asal ramai Padahal sangat orang ada lagi tapi tak jumpa. Dah mana pergi darah-darah yang lain. Yeah. Kita Macam pernah AB, trace lah. AB dia consider macam rare sangat lah. Kita boleh kata macam tu lah. So Okay. tapi dia orang tak dapat solvekan lah daripada mana datang. Sampailah ada seorang pemikir lah. Dia cadangkan dia nampak satu peristiwa yang berlaku lebih kurang waktu tersebut, iaitu letupan Tasik Toba. Masa tu ada salah satu letupan yang paling teruk lah dalam sejarah dunia kita ni. Letusan dekat Tasik Toba tu telah menyebabkan meletus macam ni lah, debu-debu yang tutup matahari semua. Jadi menyebabkan matahari ni tertutup. Bila matahari tertutup, tumbuhan mati. Bila tumbuhan mati, haiwan mati. Masa tu kita ada masalah. So masa tu manusia sangat-sangat susah lah. Macam dia lebih kurang macam dinosaur punya cerita ni. Tapi dinosaur sebab hentaman asteroid right. Yang ni sebab letusan gunung berapi yang sangat teruk tu. Menyebabkan kita tak boleh nak ada makanan, susah sangat. Selama saya tak ingat bertahun-tahun lah. Masa tu struggle. So populasi manusia lama-lama ramai yang mati. Tinggal beberapa ribu orang je masa tu. Mati kebuluran lah. Maksud dia tak ada makanan. Most probably lah mati kebuluran, penyakit lah. Masa tu bila dah tinggal beribu tu nasib baik. Populasi tu boleh repopulate balik lah. Tapi even relationship dengan apa yang kita nak cerita tadi tu, even masa tu tinggal berapa banyak pun, still ada beribu orang stok yang pegang kolam genetik tu. Jadi at the very least gene tu masih stabil. Kalau tinggal 2 orang je, dia akan ada masalah di mana setiap generasi gene ni dia akan cipta salinan baru tau. Sebab yalah ibu dengan ayah dia akan buat salinan genetik yang baru. Salinan genetik baru ni hasil anak baru. Tapi bila dia nak buat salinan baru ni, dia boleh menyebabkan mutasi genetik. So mutasi genetik ni dia ada yang macam okey, tak ada masalah, tak ada efek apa-apa, tapi ada yang berbahaya. So kadang-kadang mutasi gene ni yang berlaku boleh berlaku masa ayah hasilkan sperma ataupun ibu hasilkan telur. Yang mana mutasi genetik ni boleh diwariskan. So bila datang ke anak akan jadi penyakit, pegang mutasi tu. Itulah masalah dengan nak stabilkan gene ni. Sebab kalau ada 2 orang saja, gene tu once anak ada mutasi, habis. Mutasi tu menyebabkan anak tu tak boleh mandiri, anak tu akan mati. Jadi tak ada next generation dah. Tak boleh buat banyak manusia. Maksudnya apa? Dia mutasi genetik yang menyebabkan penyakit pada badan. ada penyakit. Okay. Betul? Macam contoh kita cakap pasal penyakit ni lah, Alzheimer misalnya. Dia ada kaitan dengan set genetik yang tertentu yang boleh meningkatkan risiko jadi Alzheimer. Ataupun masalah genetik yang menyebabkan dia tak boleh tumbuhkan tangan, kaki dengan bagus, contoh. So benda-benda ni boleh menyebabkan penyakit yang tak boleh bagi dia
peluang untuk dia hasilkan generasi seterusnya. I see. So that's the logical science lah yang nak bagi tahu kalau ada dua akan ada banyak isu-isu yang macam ni. Jadi dia macam tak berapa nak meyakinkan bahawasanya semua manusia itu daripada dua orang. Betul. Sebab itulah sains ni kata Contoh dia kena macam, ada satu kolam yang besar lah. Contoh macam thalassemia tu lagi. Okay, kalau thalassemia, ibu ada thalassemia, ayah tak ada thalassemia, let's say, anak yang akan terhasil tu carrier lah. Dia tak ada thalassemia, dia cuma pembawa je thalassemia. Thalassemia Tapi carrier. kalau ada dua orang je, ibu abah tu, dua orang je, mestilah dia akan kahwin dengan adik dia. Yang mana adik dia pun jadi carrier. Carrier kahwin dengan carrier akan menyebabkan thalassemia full, which is dia akan ada penyakit lah. So tu contoh baru thalassemia. Yang mana thalassemia ni memang kita nampak sekeliling kita lah. Yang mana yang ada thalassemia memang kena dapatkan ubat, kena dapatkan rawatan sebab dia ada masalah sakit dia. Tapi kita tak cakap lagi pasal penyakit-penyakit lain yang boleh add up kepada tu. Kita tak ada populasi insurans kat belakang yang boleh tolong kahwin dengan anak ni, carrier ni. Contoh supaya dia akan keep diluted dalam populasi tu. Let's assume let's say penciptaan Adam ini adalah awal kesempurnaan dan kemudian ada anak-anaknya. Katalah pada awalnya sebenarnya tidak ada apa-apa. Maksudnya Allah tak jadikan apa-apa untuk carry genetik yang kita mutation yang tak bagus lah. So katalah selepas itu kan alam dia banyak berubah. Lepas tu adakah perkara itu dia boleh dapat luar daripada genetik? Boleh, tapi kita tengah cakap again kita tengah bercakap dengan satu persimpangan antara agama dengan sains lah. Which is sangat bahaya, titian yang sangat bahaya lah. So kalau kita nak cakap pasal mujizat memang boleh jadi sangat. Kan? Kita tak boleh nafikan lah. Tapi kalau kita guna ilmu sains kita yang kita ada, memang risiko untuk mutasi ni setiap generasi dia akan ada salinan dia. Dia ada satu fenomena sebenarnya yang kita panggil inbreeding depression. Lagi kita kahwin dengan satu-satu kelompok, inbreed, maksud dia kahwin sama sendiri, lagi kita punya gene yang kita panggil resesif akan berkumpul. Fenomena ni memang jadilah, dan dia tak ambil masa beberapa generasi, kadang-kadang sampai 3-4 generasi pun dah ada fenomena ni. So dia akan jadi heavy lah bila kita nak cakap pasal Nabi Adam tak akan ada masalah apa-apa along the way down the line tu. Boleh jadi betul, tapi kita tak tahu macam mana nak jawab macam tu lah kalau guna dari segi sains. Kita cuma boleh kata probability untuk jadi penyakit sebenarnya sangat tinggi macam tu lah. Okay. So selalunya kita cakap lah, you ada keturunan diabetik ke apa ke ni ke tu ke. And kalau keturunan saya pun ada benda tu, so kalau kita kahwin memang ada high chance dia dapat benda. So benda ni memang ikut sains lah, memang betul lah. Yep, betul. Okay. Interesting. Itulah. So okay, bila cerita tadi kan, okay lah kita cerita pasal dinosaur sikit. Saya dah tahu tak. Antara dinosaur ni Jurassic Park ni kira antara movie yang saya memang hit lah. Godzilla, Jurassic Park. Godzilla tu dah macam ganas. Kalau Jurassic Park ni dia macam best lah. Okay, cuma nak tahu bila sebut tentang dinosaur ni kan. Okay, yelah kepupusan dinosaur ni adalah disebabkan taman asteroid. Okay. Tapi nak tahu dinosaur ni maksudnya adakah pada zaman dia wujud tu adakah dia saja yang ada, adakah ada dah kelompok manusia yang kata sebelum Adam itu tadi, ataupun adakah dia sezaman dengan Nabi Adam ke atau macam mana? Dia jauh kan? Dunia kita ni jauh. Kita sebab kita hidup zaman moden, kita tak rasa tau. Zaman dulu tu lama sangat. Dalam Malaysia bayangkan pernah hidup dinosaur, sebab yang hidup dia berjuta-juta tahun yang lalu lah. Sebab kita ni manusia hidup zaman Pleistosen. Zaman Pleistosen ni baru start sekitar 2 juta tahun je. 2 juta tahun tu dah muncul hominin, makhluk-makhluk yang seakan manusia ni baru muncul. Tapi dinosaur ni wujud jauh lagi. Belakang lagi. Paling belakang lagi. Seawal kalau tak silap saya 250 juta tahun dulu. Lepas tu merentas masa yang sangat lama sampailah asteroid tu turun sekitar 66 juta tahun. Which is bila dinosaur pupus 66 juta tu akan ada lapse masa berpuluh-puluh juta tahun baru sampai dekat 2 juta tu. So jauh gila kita dengan dia orang. So by the time dia orang dah pupus tu, kita tak lama lagi kita baru nak muncul. So dan dinosaur ni macam saya cakap tadi, dia muncul pada satu zaman yang lama, 250 juta sampai 66 juta. Sampai kan satu dinosaur dia akan jauh lagi dengan dinosaur lain daripada kita. Contoh macam kita cakap pasal T-Rex dengan Triceratops. T-Rex dengan Triceratops ni spesies yang dia hidup masa dekat-dekat kepupusan tu, which is 66 juta tahun. Maksud dia, tapi 200 juta tahun dulu hidup
macam Stegosaurus kalau tak silap saya. Satu lagi spesies dinosaur. Stegosaurus. Masalah dia Stegosaurus ni jauh sangat dengan T-Rex. T-Rex ni lagi dekat dengan kita. Okay. Kalau kita kira balik. Sebab jarak dinosaur tu T-Rex dengan Stegosaurus ni sangatlah jauh. Dia lagi dekat dengan kita. Macam tu. Tapi dia pun jauh kan. Agak jauh juga lah. So nak kata masa dinosaur menguasai dunia ni memang sangat lama lah. Ada satu period tu tiga zaman dia merentas. Zaman Trias, zaman Jura dengan satu lagi Kapur lah, Cretaceous. Zaman Kapur tu masa dia kepupusan tu waktu zaman Kapur lah. Macam tu. So orang tahu dia pupus tu sebab bila dia orang saintis tengok ada satu dekat lapisan tanah, dia pelik, dia ada satu lapisan yang nipis je warna merah. Kenapa dia orang pelik? Sebab apa lapisan tu? So lapisan tu bila dia orang tengok, dia ada satu bahan iridium kalau tak silap saya, bahan kimia dia. Which is bahan iridium ni tak ada dekat lapisan bumi dengan kuantiti yang sangat banyak macam tu, melainkan dekat asteroid ataupun komet je. So ni bahan daripada luar angkasa ni. Betul. Masalah ni lapisan ni bukan dekat kawasan mereka jumpa tu je. Dia orang ada satu dunia. Lapisan yang sama ada lapisan merah tu. So dari situ orang tahu rupanya ada hentaman asteroid satu ketika dahulu 66 juta tahun to be precise, yang mana bila dia hentam, debu daripada dia punya sepihan tu dah hancur sangat sampai dia macam over time dia menselaputi satu dunia. So kemudian ditutup oleh lapisan-lapisan tanah yang baru. Sampai hari ni lah red band tu ada satu iridium semualah macam tu. Dia pemisah di antara zaman kepupusan dinosaur dengan zaman yang mendatang tu. Tapi satu lagi nak cerita dinosaur, masa dinosaur wujud tu tak adalah makhluk lagi, ada lagi makhluk macam mamalia ada, amfibia, burung tu sebenarnya satu cabangan lah daripada dinosaur. Which is masa dinosaur muncul tu dia ada satu lagi cabang berevolusi yang jadi burung lah. So basically dinosaur masih ada lagi yang kita dalam bentuk burung lah, sebab kita panggil dia avian dinosaur, which is dinosaur burung macam tu lah. Yang dinosaur macam T-Rex sebenarnya kita panggil non-avian, yang bukan burung. So burung sekarang semua ni kalau nak trace back dia memang dinosaur lah dulu. Dia share lah. Crocodile tu jauh sikit. Macam kiranya burung, dinosaur, dia ada dia punya common ancestor yang umum. Kemudian satu lagi cabang daripada crocodilian, buaya pula. Buaya dengan alligator. Jumpa lagi. Rhinoceros tu kira daripada Rhinoceros mamalia. Mamalia lah Dia kan? mamalia, dia geng mamalia. Tapi kalau kita trace badak apa semua ke sana ke tak? Trace badak maksud dia dia andas lagi lah. Sebab bila kita kumpulkan geng-geng dinosaur burung semua ni, dia orang dikelompokkan dalam satu kelompok reptilia. Reptilia dengan mamalia ni kira kongsi satu lagi leluhur lah. So sebenarnya semua kehidupan dia ada interconnectedness lah dengan satu sama lain lah. Badak ni kita pelik juga kenapa dia mamalia tapi dia nampak sama macam triceratops tau. Triceratops macam perisai kan, dua-dua betul, kan. Ini kita panggil fenomena ni convergent evolution lah. Kadang-kadang walaupun dia orang tak share satu leluhur umum yang sama yang dekat-dekat, tapi dia orang pattern of evolusi mereka sama. Maksud tekanan dia orang memerlukan makhluk hidup yang tahan, yang kena tahan lasak. Jadi kulit dia jadi tebal. Lepas tu defense dia entah macam mana tekanan evolusi, tekanan persekitaran membentuk mereka ni jadi makhluk yang kena macam jadi tanker tau. So evolusi tu berlaku secara separate. Dia macam pattern yang sama. Dia macam sungai ikut hukum fizik tau. Satu sungai dekat tempat yang lain jauh bentuk sama dengan sungai yang satu lagi aliran dia sebab dia ikut aturan fizik yang sama. So makhluk ni dia ikut aturan biologi yang sama, aturan pemilihan alam yang sama, hasil dua design yang nampak lebih kurang serupa tapi datang daripada leluhur yang jauh sikit. Macam tu lah. So itu one of the amazing thing about evolution ni. Bila saya percaya bila Bro Luqman untuk mengkaji perkara ni mesti kita tak boleh sikit je lah. As a Muslim kita tak boleh nak abaikan wahyu, apa yang tertulis dalam Quran, apa yang Allah sebut dan juga Nabi. Jadi kalau kita lihat dunia ini pada asalnya kita kata penghuni dia adalah jin. And, maksudnya dalam buat kajian itu ada tak apa-apa daripada sains, daripada kajian sains ada tak menemukan apa-apa berkaitan dengan jin ini? Yang tu susah agak sebab jin ni ialah makhluk halus. Dia yang kita memang dia tak tinggalkan artifak lah, peninggalan yang kita boleh betul-betul kaji tau. Macam contoh sampai sekarang hidup, tak boleh kaji tak boleh dia macam tak ada makhluk apa-apa artifak yang orang kata piramid sebenarnya pembinaan itu adalah daripada tak ada. Kalau Kalau dan sebagainya.
Itulah masalah dia bila orang kata sebelum manusia ni sebenarnya yang kita jumpa tu bukan manusia, jin tau. Tapi kan? tapi betul. tapi Abang cakap macam tu. kita dah establish siap-siap yang jin ni makhluk yang tak boleh garap. Okay. Tapi fosil tu kita boleh pegang dan siap boleh ambil genetik dalam fosil tu, dah nampak genetik tu manusia. So kat mana kita nak kata dia jin? Jin kan. Dia tak ada pengaruh yang orang kata boleh digarap lah. Mungkin Lagipun mereka tu penciptaan dia wujud. beza, bukannya jin cipta daripada api Macam zaman sekarang pun tidak kita boleh berasap. kata jugalah, zaman sekarang pun saintis tak boleh nak kaji lagi kewujudan jin ni. So macam mana kita nak kata zaman dulu, zaman sekarang pun kita tak boleh nak ada kertas kajian yang tunjuk kata kewujudan jin ataupun paling-paling pun impak mereka lah terhadap sekeliling. So macam mana kita nak cakap zaman dulu tu ada peninggalan kan, lagilah susah. Sebab macam kita tengokkan macam dekat yang piramid. Piramid sampai sekarang dia steady je. So mungkin ada orang yang buat macam ni mungkin ada pertolongan jin. Sebab tu teknologi zaman dulu dengan zaman sekarang macam tu. Faham? Zaman dulu tak ada teknologi macam tu, tapi sampai sekarang dia steady je. So mungkin ada unsur jin yang menolong mereka ke? Ada tak macam tu ke? Tak ada. Saya cenderung bila saya dengar orang cakap macam ni, saya akan beranggapan dia orang ni guna satu orang kata falasi lah. Falasi yang kita panggil sebagai personal incredulity. Dia falasi yang dia tak percaya secara peribadi benda tu boleh berlaku. Bila kita kata piramid tak dibuat oleh makhluk asing ataupun jin ke apa, dibuat oleh manusia, dia kata tak. So kita tanya kenapa tak? Sebab aku tak percaya manusia boleh buat. Yang tu lah. Yang tu je dia punya teras argumen dia. Dia tak percaya. Teknologi time tu tak mampu. Tak mampu untuk tu. So argument tu ialah itulah saya kata dia falasi yang sendiri tak percaya. So kau batalkan hujah tu menggunakan ketidakkepercayaan diri sendiri kau. Itulah. Okay. So which is tak make sense lah. Kita dah explain dah mekanisme ni macam mana. Dulu ada catatan sejarah, kalau tak silap saya ada ke catatan sejarah. Ada kita boleh tunjuk macam mana kolaborasi manusia boleh hasilkan bangunan-bangunan yang macam tu sebegitu rupa. Banyak je. Cuma yalah atas hujah yang kata yang ni tak mungkin manusia, therefore alien. So kita payah nak explain dengan orang macam ni. So okay, talk about alien, UFO. Okay. Kan? Sekarang ni ada beberapa tempat, contohnya kalau kita tengok di negara-negara barat pun, ada sebahagian mereka kata mereka ada jumpa kapal kita angkasa lah, UFO yang kita tengok bentuk dia yang bulat tu, yang daripada dulu kita digambarkan begitu, sampai hari ni pun dia orang tunjuk Sama je. benda yang sama. Lepas tu ada tempat yang pernah di darat tu, contoh di satu kawasan yang lapang, lepas tu dia ada dia punya sign, tanda itu. Lepas tu nowadays dia orang kata kita lagi sikit kita akan boleh berkomunikasi dengan makhluk asing ini ataupun kita sebut alien ini. So apa pula pandangan dalam sains ni? Saya pandangan sains, saya tak silap saya lah, dia macam tak menolak lah possibility yang ada dan banyak je saintis yang berkaitan dengan angkasa, pengkajian angkasa memang dah banyak cuba carilah. Dulu kalau tak saya Carl Sagan dia ada buat SETI lah, satu institut untuk extraterrestrial punya ni lah pengkajian lah. Carl Sagan ni dia merupakan saintis yang memang power dia, dan dia juga pakar komunikasi sains. Dia cuba buat institusi ni nak communicate dengan mana-mana kehidupan yang mungkin ada dekat luar, yang mungkin ada intelek yang macam kita ataupun lebih daripada kita. Jadi saintis tak menolak kebarangkalian itu berlaku lah. Sebab kalau kita tengok angkasa kita ni hampir infinite dia punya keluasan dia. Jadi takkanlah sampel untuk makhluk yang bijak tu satu je. Berkemungkinan ada juga makhluk-makhluk lain di luar sana lah. Tapi setakat hari ni tak ada betul-betul bukti yang definitif kata ada lah. Yang ada banyak macam video sedutan daripada klip-klip yang kata macam nampak piring tu kan. Betul. Saya pun tak menolak lah kebarangkalian tu jadi, mungkin ada, tapi kita kena tengok depan mata kita betul-betul lah. Sebab kalau sekarang dia orang kata macam tu, kita boleh percaya AI dah boleh buat video Betul. macam tu dah. Sekarang lagi susah sekarang susah. Sekarang susah. Kan? Dia dah macam kata apa, dah orang kata apa, dia buat secara AI video tu bercakap pun dah nampak macam dah real dah sebenarnya. Betul. Tambah-tambah lagi kalau dia guna props yang betul apa semua, memang susah nak trace. Kan kalau dia sekarang ni tiba-tiba dia orang kata ada video itu ini, mungkinlah kita boleh kata ini mesti AI. Tapi kalau dulu kan tak ada AI dan sebagainya. Kalau kira kalau ada dapat rakaman tu kira mahal lah benda tu. Dan memang rakaman tu ada tunjuk kata apa, yelah yang kapal-kapal UFO. Kadang-kadang dia boleh jadi macam satu fenomena angkasa yang kita tak tahu tau. Macam Betul. kita nampak mungkin komet ke apa,
tapi orang takrifkan sebagai Shooting star ke? sebagai itulah unidentified punya flying punya ni. Tapi saya nampak juga satu fenomena yang mungkin dia reflect lebih kepada kita punya psikologi lah berbanding dengan benda fizikal yang berlaku dekat luar sana lah. Apa yang kita panggil sebagai collective unconscious lah. Macam kita ada kesedaran yang tak sedar, secara kolektif kita share. So dia as if macam otak kita ni ada satu template, dan template ni boleh diadun, dibentuk macam ditempa mengikut adat ataupun mengikut budaya tempat kita berada tu. Contoh macam hantu. Hantu ni tak ada siapa pernah buktikan secara empirical, fizikal dia wujud. Faham. Tapi setiap budaya dia akan nampak fenomena tu dalam bentuk yang berbeza-beza. Ada persamaan, ada perbezaan. Contoh, masyarakat Melayu nampak pontianak, hantu raya, toyol. Bentuk yang orang kata archetype yang lebih kurang sama tau. Okay, masyarakat Cina nampak hantu Cina, lompat-lompat apa semua. Dia ada parallel, macam seolah-olah convergent evolution tadi. Pocong melompat, hantu Cina tu melompat, tapi dalam bentuk yang berbeza, ikut budaya dia. Faham. Dan masalahnya orang yang dalam budaya tu nampak benda tu. Tapi bila kita pergi dekat Mesir, hantu dia lain pula. Bila kita pergi dekat Antartika, mungkin hantu dia jadi lain. Bila kita pergi dekat Jepun, ada Ju-on apa semua ni. Betul. So dia punya template tu berbeza-beza. Spesies hantu tu berbeza-beza, tapi dia ikut template tau. So saya nampak macam fenomena ni yang apa kita panggil sebagai collective unconscious lah. Carl Jung cakap lah. Tapi fenomena psikologi ni dia kurang saintifik sikit, sebab susah kita nak buktikan tau model yang kata pembuktian yang wujud collective unconscious ni. Tapi kita nampak dari sudut practicality lah, kehidupan tu. Is it about our mind? Because there's the way of our mind tu. The power of cara our mind, kita boleh fikir apa bentuk kadang-kadang. Dia macam nak gambarkan minda kita ni dalam bentuk yang analogi mudah, macam minda kita ni macam satu bekas tau, bekas yang ada bentuk. So semua orang bekas bentuk dia lebih kurang sama. Jadi bila kita letak air dia tu akan ikut adun, ikut bentuk bekas tu. So setiap bangsa dia akan bentuk minda yang berbeza-beza. So bila isi air tu, dia akan jadi bentuk yang berbeza. Lebih kurang macam tu lah analogi yang saya rasa simplified lah. Okay, since we are talking about aliens macam tu, aliens, makhluk asing semua, banyak orang ada buat perandaian ataupun kajian ataupun memang ada some sort of eksperimen lah, yang sama ada dekat planet-planet lain memang wujud makhluk-makhluk lain. Betul ke tu just pada saya masih bersifat spekulatif, tapi yang claim kata saya pernah saya pernah diculik oleh itu tak tahu lah. Testimoni susah. Trust me bro. Trust me bro tak boleh. Habis itu. Tapi kalau tengok saintis, dia selalu dia tak nampak lah bukti kehidupan tu wujud. Tapi dia akan tengok bukti indirect, bukti tak langsung, iaitu air. Dia akan cari air. Kalau dia tengok dekat luar tu, asalkan ada air tu, dah possibility kehidupan tu ada tu meningkat. Sebab kehidupan selalu dia akan start bermula tu, dan dia bergantung dengan kewujudan air lah. Lebih-lebih lagi kehidupan organik, apa kita kata kehidupan organik. So saintis pernah jumpa bukti yang kata planet Marikh misalnya ada bekas air. Okay. So dari situ mungkin ada possibility yang suatu ketika dahulu kehidupan pernah ada lah dekat Marikh. Tapi kehidupan ni jangan bayang kehidupan macam kita yang bijak apa semua. Kadang-kadang mikro yang kuman kecil-kecil, bakteria tu pun dah boleh jadi sebagai bentuk kehidupan lah. So kita panggil macam exo-life lah, exo luar dekat exoplanet. Saya tak ingat, rasa 10 years back lah kot, diorang ada gempar-gempurkan ada satu planet yang seakan bumi yang dijumpai. Tak tahu apa kod dia, something, tapi nampak hijau, nampak ada air, tapi cuma dia punya hijau tu saya tak pasti hijau ke air dia lagi banyak mungkin daripada warna air lah kot instead of pokok lah. Tapi yang tu saya tak pasti kalau warna hijau datang daripada mungkin datang juga daripada bila kita guna kita punya alat pengesanan, nampak warna tu ke macam mana, tak pastilah. Tapi orang kata potential punya habitable planet tu memang ada possibility tu lah. Memang ada. Ada wujud je planet yang orang kata saintis dah macam shortlist sebagai planet yang berpotensi simpan kehidupan tu. Tapi setakat sekarang masih tak konklusif lah. Tak besar betul-betul lah yang berita kata okay memang confirm ada kehidupan. Sebab benda ni dia agak hype sebab 2012 kan ada spekulasi dunia kalender Maya kalender Maya mengikutkan kalender Mayan lah, ni lah tu lah, okay, the world is gonna end lah, tu lah, ni lah, so kita kena prepare nak pergi planet lain lah. So ni memang tengah saya hype. Saya pernah baca juga sikit dia pasal bila kalender Maya tu kebetulan dah habis
21 Disember 2012 ya, itu betul, lebih betul. kurang. Tapi sebenarnya kalender tu habis, bukan masuk dunia, dah tak ada. Tapi dia just macam kita, kalau 31 Disember 2025, next tu bukannya dunia habis, tapi tarikh baru je. 1/1/2026. Dia just kalender tu tukar kalender baru je. So orang maya tu mungkin lah masa tu dah habis kalender ke, tak tulis kalender baru. So orang ingat dah habis, habis orang maya dah predict. Tak, orang maya dia ada ni lah, Sampai diorang buat movie sistem. Okey, mungkin ada satu soalan last sebelum kita nak pergi kepada, kita ada game sikit. Okay. Kita ada 2 game. Tapi sebelum tu kita pergi satu soalan lah. Last, saya nak tahu satu benda. Okay. Kalau kita perasan ni, sebenarnya kita punya cara kita nak ke teknologi ni, kita memang selalunya barat mulakan dulu. Kita akan nampak diorang ni yang advance gila-gila, baru kita akan follow lah lepas daripada tu. And even sampai hari ni pun kalau kita tengok movie CGI, dia orang memang power lah. Avengers dan sebagainya. Tengok Avengers first 2010 pun dah nampak macam. Sekarang ni baru kita nak boleh buat kualiti yang macam tu lah. Lebih kurang 20 tahun kemudian baru dapat. Tapi saya perasan apa yang mereka buat, contoh kan movie yang lama, dia orang predict buat robot, buat manusia, seakan-akan boleh cipta manusia dan sebagainya. Semakin ke depan, benda tu menjadi satu benda yang boleh dicipta dan dibuat. Dan saya nak tanyalah, kan, adakah kemampuan orang kata apa, teknologi ni dia boleh mencipta ataupun reka manusia ni, kan? Maksudnya yalah, selain daripada robot lah, maksudnya kan kita dah tahu kita ada DNA dan sebagainya. Kadang-kadang kita tengok movie kadang dia orang kata kumpul macam DNA clone lah, kan, buat manusia, lepas tu tiba-tiba boleh bagi kehidupan lah dan sebagainya. Kan, macam Albert Einstein tu, cerita tu, yang baru-baru ni ada keluar cerita juga, dia pun orang kata apa, cipta Frankenstein. Frankenstein. Albert Einstein pula, silap. Frankenstein tu macam mana dia bukan Epstein itu nanti. Dia jaya-jaya dikumpul-kumpul dan lepas tu macam mana dia boleh hidupkan manusia dan sebagainya, kan. Dia dah tunjuk dah benda tu. Adakah sekarang ni orang masih nak buat macam tu? Dia banyak cabang lah dalam sains ataupun teknologi yang buat tengah explore benda tu lah. Kita cakap pasal machine learning lah, artificial intelligence. Tapi dari sudut bioteknologi, dia ada macam cloning lah. Kita guna cloning lagi senang. Sebab sebenarnya kita nampak macam dalam badan manusia ni, yang kita paling nampak yang sangat susah nak buat, intelek. Tapi intelek ni sebenarnya salah satu benda yang agak senang lah nak buat, walaupun dia susah lah. Macam LLM, macam artificial intelligence, large language model, senang je nak predict macam mana the average of orang predict ayat tu yang akan keluar seterusnya. Jadi dia boleh mimic intelligence tu. Tapi nak design benda yang lagi susah, lebih susah relatively speaking nak cipta. Sebenarnya badan kita ni, mekanik, the mechanical way of kita bergerak smooth ni nampak senang tau, tapi sebenarnya algoritma dia sangat susah berbanding kita nak cakap language ni. Sebab bila kita angkat, kita baling ni, otak kita tengah buat calculation yang sangat kompleks. So sebab tu kita akan nampak, kadang-kadang kita nampak video MIT tengah design robot kan. Robot tu memang nampak awkward gila. Akan jalan sangkut-sangkut. Sebab dia tak smooth macam kita. Sebab machine, the computation dia tu sangat gila nak cipta smooth punya movement tu. Tapi kita memang boleh buat secara senang je. Otak kita dia punya software, dia dah ada calculation dah. Bila kita nak ambil batu, kita nak baling, otak kita dah boleh predict trajectory yang nak pergi. Robot tak boleh buat lagi setakat ni. Tak boleh betul-betul smooth. Dan bila kita berjalan, jalan kita nampak relax je. Tapi tengok robot tu dia macam dia struggle tolak sikit jatuh. Jalan ni apa yang saintis yang kaji pasal biomechanical, dia kata ialah control falling. Kita jatuh tapi secara terkawal. Every time kita langkah, kita sebenarnya tengah jatuh, tapi kita kawal balik. Dia control chaos tau. So sebab tu robot dia susah betul sebab nak dapatkan computational punya power tu dan kompleks, kita kata mathematics nak kira dia tu. So sebenarnya tak viable lah dari sudut kalau kita nak guna cabang cabang artificial intelligence ataupun machine learning nak cipta manusia daripada scratch. Jadi possibility dia ialah cipta manusia secara guna biologi lah, alat biologi, which is cloning lah. So ambil gene, campur-campur, letak kat ibu tumpangan, hasilkan anak, baby. So benda ni kita panggil designer baby lah. Baby yang kita boleh design. Contoh kita nak dia rambut sekian-sekian, contoh kita nak dia pandai sekian-sekian,
ketinggian macam Macam mana. surrogate lah kan. Surrogate tu tumpangan, ibu tumpangan. Okey. Tapi ni ciri-ciri yang kita nak ni, kalau kita ada data genetik yang correspond dengan ciri yang kita nak, kita boleh susun. Dia macam ni lah. Kau kita nak bagi. mata biru ke, Mata biru. Sekarang diorang boleh buat kan. Dari segi teknologi sekarang ni belum betul cukup macam matang lagi lah. Tapi dah ada dah. Adalah Dia trial punya semua kan. mula-mula tu. Menggunakan teknologi macam CRISPR. CRISPR dia cut paste, dia cut gene yang kita nak, dia paste masuk dalam database. So contoh dia. Dan memang ada dah pun macam yang kena penjara tu, He Jiankui kan. Dia ambil gene untuk ketahanan HIV, daripada HIV. So dia letak dekat dua bayi dan baby tu dah keluar dah jadi budak dah. So sekarang designer baby tu ada, tapi dia kena penjara lah sebab benda etik, right? Masalah etikal lah. Kita betul. Kita macam main Tuhan lah. Saya pun tak cenderung sangat bila cakap pasal nak buat benda ni. Tapi dia sebenarnya kita tak nampak dia tengah utarakan satu isu yang penting lah. Contoh kalau anak kita yang kita nak lahirkan ni ada masalah, kita memang tahu. Dan doktor boleh buat testing ujian genetik sebelum dia lahir. Anak pun memang ada masalah ni. So kalau dengan kemajuan gene editing, at least kita boleh edit gene dia. Maksudnya gene yang boleh kita keluarkan gene yang bermasalah. So dia lahir daripada satu keperluan perubatan sebenarnya. Tapi daripada keperluan jadilah kemahuan. Orang nak yang cantik-cantik lah apalah. Betul. Tapi human cloning ni memang possible lah. Dulu kita start 1950 tu kita dah boleh buat clone Dolly si kambing biri-biri. Dia spesies mak dia lain, tapi kita ambil data genetik ada satu lagi spesies lain, letak kat mak tu, yang keluar spesies yang simpan data genetik tu. So kira mak dia warna putih, tiba-tiba anak dia keluar hitam contoh. Sebab memang data genetik tu simpan daripada ambil daripada spesies lain. So bila kita dah master kuasa genetik ni, kita dah macam main Tuhan tau. Kita boleh cipta apa yang kita nak, contoh. Faham? Tu lah. Okey. Bro Luqman, kita pun dah sembang dah lama ni. So, mungkin kita boleh main satu game lah. Okay, game to break the tension sikit. Banyak sangat kan tadi. Banyak sangat information. Okey, baik. Kita ada 2 game. Kita pergi pada game yang pertama dulu. Pilih satu sahaja daripada dua option yang kita bagilah. Kan? Lepas tu mungkin boleh ulas sedikit dalam 30 saat macam tu kenapa. Kenapa je. Okey. Dah ready Boleh. Jangan risau, ni tak ada kaitan dengan subjek kita. Tak ada kaitan dengan kontroversi ke, tak ada. Ni relax je. Okey. Yang pertama makanan rumah ke makanan kedai? Makanan rumah Makanan rumah. Ni memang tak fikir panjang. Makanan rumah lah. Okey. Sebab ada kena justify ke? Ada sebab ada orang saya pernah tanya, dia kata saya tak boleh makan. Tak, kat rumah kecil, tapi sekarang ni dia memesan makan kedai je. Dia tak boleh nak makan rumah. Dia dah bosan dah. Tak tahu, saya mungkin lah kadang-kadang kita nak lah makan luar, tapi saya ni orang selalu panggil orang sekeliling saya ni kata kalau bagi kayu kat saya boleh makan. Saya akan makan benda yang sama setiap hari saya boleh makan. So saya bukan pemakan yang cerewet lah. So dan saya suka kat rumah lagi sebab dia jimat, dia sihat dan dia Okey, kalau diberi satu pilihan untuk pilih satu makanan sahaja seumur hidup, apakah makanan itu? Big breakfast. Yang tu lah saya punya makanan. Okey. Tu lah confirm Confirm. Okay, good. Okey, soalan yang kedua. Bangun awal pagi atau tidur lewat malam? Bangun awal pagi. Saya tidur awal. Tidur awal 10. Maksudnya nanti dalam podcast kalau tertidur tu maksudnya dah tidur. Tapi kadang-kadang saya akan stay up lama lah. Kalau nak menulis saya akan stay up sampai pukul 12 ke kat pukul 1 ke. Tapi saya jarang tidur lambat. So maksudnya kalau tidur lewat pun maksudnya pagi memang dah saya akan bangun awal. Sebelum tu dah bangun. Saya tak boleh tidur. Saya tak boleh tidur sepanjang. Sebab kalau once saya tidur, saya akan sampai tengah hari, which is saya tak suka. Sebab habis lah sehari tu. You rasa macam tak produktif dah. Tak boleh lah. Kita kena bangun juga. Okay, good. Okay, soalan yang ketiga Luqman jenis cakap terus terang atau jaga perasaan orang? Jaga perasaan, of course. Jaga perasaan. Jaga perasaan. Saya tak boleh nak cakap direct. Saya jenis tak boleh cakap direct. Memang tak boleh. Walaupun saya cuba jadi objektif ke, saintifik ke tak, tapi saya ada human punya
Sympathy. komponen lah di situ. Macam saya pegang apa Carl Jung cakap lah, learn all the theories, tapi bila kau touch human, just be another human lah. Kau boleh baca pandai macam mana pun, tapi dengan orang kau kena jaga perasaan. Takkanlah dengan pakcik kau dah cakap, ada manusia sebelah Adam. Tak payah relax. Faham tak? Tapi pernah tak berada dalam situasi tu? Ada. Ada. Pernah je. Macam masa saya mula-mula publish tahun ni, macam tiba-tiba ada pakcik datang saya. Dia tanya, pakcik nak tanya satu je, penting ke kau nak gaji benda ni? So kita pun kita nak terpaksa jaga hati, tapi kita explain baik-baik lah. Sebab kalau kita tak cerita, nanti ada orang salah faham semua. Saya cakap lah. Tapi saya jenis tak cakap terus terang. Saya akan jaga hati. Okay, good. Okay, nombor 4. Okay. Rancang dulu baru buat atau terus buat baru fikir? Ikut situasi lah. Ada benda saya rancang dulu baru saya buat, tapi ada benda saya tulis je dulu ataupun buat je dulu, nanti baru fikir kemudian lah. Okay, selain daripada menulis ni, maksudnya dalam buat konten lifestyle lah. Buat konten lah. Saya konten. buat konten dulu, tak adalah rancang. Saya tiba-tiba kawan saya suruh buat, saya buat. Buat je dulu. Lepas tu banyak kali silap lah, malu lah apa semua, tapi lama-lama saya learn lah along. Okay, faham. Okay, last. Okay. Kerja dalam pasukan atau kerja sendiri? Ni pun ikut lah. Kalau kerja-kerja macam again menulis memang sendiri lah. Menulis ni memang perjalanan sendiri, alone lah. Dia kau seorang je, tak ada siapa nak push kau, tak ada siapa suruh pun. Tapi kau kena buat lah, kau kena menulis. Tapi kerja kumpulan, contoh macam aktiviti seharian memang kau perlukan orang lah. Kita ni makhluk sosial weh. Macam tu lah. So kalau kau nak pergi jauh, kau kena ramai-ramai lah orang kata kan. Tapi kalau kau nak pergi cepat, kau pergi seorang lah. Tapi bro, most of the time lah, you prefer dalam kelompok yang ramai ke atau? Saya introvert. Saya introvert. Saya seorang. Seorang. Saya gerak lah. dulu. Saya gerak seorang lah. Kalau saya jarang lepak lah. Kalau dulu saya lepak. Saya lepak ramai-ramai semua. Tapi sekarang bila dah ada family, dah ada komitmen, yalah macam orang lain kurang lah. Saya pun bukan gamer sangat. So saya tak main game ke apa. Saya tak tengok bola pun saya tak tengok. So saya banyak spend time sorang-sorang lah macam tu. Baca buku macam tu lah. Ya, betul. Okay. Boring. Okay, itu game yang pertama. Okay. So kita pergi untuk jawab 3 minit. Kita settlekan sebab kita ada satu lagi. Oh ada. Kita ada lagi. Okay, yang ni, game yang kedua ni sama gak ada 5 soalan. Tapi yang ni tak perlu explanation apa. Just kena jawab cepat. Masih jawab beri je. 3 saat je. The first thing that comes to your mind, just cakap je. Okay, boleh. Okay. Kalau diberi satu superpower, apa dia? Dia baca fikiran orang. Baca fikir. Dah agak dah. Oh, best. Okay. Nombor 2. Satu perkataan yang paling menggambarkan diri Luqman. Karisma, I don't know. Yang tu datang first. Karisma. Okay. I don't know. Satu perkataan yang besar tu. Betul? And itulah ayat academician. Okay. Nombor 3. Perkara pertama yang Luqman buat bila stres. Baca buku. Stres baca buku Stres baca buku. Bila kita baca buku untuk kita faham, kita reda. baca buku yang stres. Ni kalau stres baca buku dahsyat. Okay, nombor 4. Siapa individu paling beri kesan dalam hidup? Richard Dawkins, yang tu lah kot. Okay. So kira macam tu Intelek lah, dari segi intelek lah. Kepercayaan tak. Tak lah, dia 80s kan. Yeah, 80s ya. Tak boleh. Okay, last. Satu tabiat buruk yang susah nak buang. I guess apa tidur kot. Kadang-kadang saya macam bila kita rasa terlelap tu lama macam tu lah lebih orang. So tu tabiat buruk saya, I guess. Okay. Alright, so itu saja untuk kita punya segmen game. So jom kita wrap up dulu untuk segmen ini. Yes, we will continue after this break. Stay tuned. Semua orang dah boleh jadi penulis yang power sekarang ni sebab ada AI. AI kau tolong tulis sekejap, terus ada. Dari satu sudut dia dah start ubah dunia kita, dah takluk dunia kita dari sudut lain lah. Dia topik yang quite controversial lah. Pilihan dia orang ke tak? It turns out yang memang dia orang tak boleh pilih lah dari sudut lahir dia tu. Dia ada satu subset lah bawah ni kita panggil sebagai orientation, sexual orientation. Contoh bila kita lahir, paling senang jantina lah. Kadang-kadang faktor persekitaran, pengaruh media ataupun percampuran apa semua boleh juga menolak dia punya orientasi dia ni. Orang yang ada depression tu, dia memang dia punya perasaan dia tu orang kata terputus daripada kehidupan dia tu. Dia memang personal struggle lah. Dia memang sendiri. Sebab dia kesedaran tu dia macam kita dalam sangkar kita sendirilah. Semua kita macam tu lah. Kita dalam dunia orang luar semua ni, saya dengan awak,
Saya dengan anda ni tak boleh masuk dalam diri sendiri lah, kita sendiri. Kita pun boleh jadi mutasi genetik, boleh jadi interaksi dia dengan persekitaran. Ada. Memang ada setengah genetik yang memang boleh tingkatkan kecenderungan lah.